Ya Rasulullah, hak kita cinta, jalan cinta ikut Nabi, terbahagi dua paksi. Pertama jalia, nyata di mata amalan zahir. Hamba pada pencipta, solat dan puasa, zakat dan haji, itulah jasad menyembah ilahi. Namun yang kedua, khafiyah namanya, jalan tersembunyi batin sifatnya. Saat berdiri dalam sembahyang, hanya Allah tempat berpulang. Jangan dikenan urusan dunia, hadirkan hati, fahami ayatnya. Jika ibadah tiada rasa, tiada manisnya, tiada cahaya, itu tandanya sakit di dada, penyakit batin sedang melanda. Tali dan ujub racun berbisa, gula di mulut pahit terasa. Allah palingkan ayat-ayatnya dari mereka yang sombong di dunia. Sombong di dunia. Lebih baik pendosa yang hina, tunduk merintih mengaku alpa, daripada abid yang rasa mulia, hati-hatinya penuh angku dan bangga. Dengarlah firman kisah Ibrahim, yang mengikutku dariku sabda yang lazim. Lihatlah Nuh anak sendiri terpisah, kerana amal tak soleh putuslah arah. Tabur dan ujub racun berbisa, gula di mulut pahit terasa. Allah palingkan ayat-ayatnya dari mereka yang sombong di dunia. Salman Al-Farisi walau orang asing, menjadi ahlul bait kasih berpusing, kerana mengikut jiwanya satu. Hakikat ittiba hingga ke mati. Ya